Susah nak menyimpan? Ini strategi yang ramai orang terlepas pandang. Menurut data daripada Bank Negara Malaysia, sebanyak 75% rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan walaupun sekadar RM1,000. Masalah ini sebenarnya bukan semata-mata sebab tak cukup duit. Hakikatnya, cara kita menyimpan itu sendiri yang kurang berkesan. Bila banyak duit dalam akaun bank, memang mudah sangat nak terbocor. Dengan satu klik sahaja, duit boleh lesap sekelip mata. Kalau anda jenis yang susah nak menyimpan, mungkin dah sampai masa untuk anda ubah strategi menyimpan. Salah satu cara yang boleh bantu anda dengan jadikan emas sebagai salah satu bentuk simpanan. Berbeza dengan simpan tunai, emas secara semula jadi membuatkan kita lebih berhati-hati. Nak jual pun kita fikir banyak kali. Inilah yang bantu simpanan kita lekat lebih lama. Bukan sebab nak kaya, tapi sebab nak latih diri supaya konsisten menyimpan. Lama-lama, tabiat ini akan jadi kebiasaan yang baik. Sekarang pun dah banyak platform simpanan emas yang mesra pengguna dan boleh disesuaikan ikut bajet masing-masing. Contohnya, Public Gold yang menyediakan platform simpanan emas yang fleksibel melalui akaun emas Gap yang mana anda boleh mulakan simpanan serendah RM100 sahaja. Simpan emas ini mungkin nampak seperti langkah kecil, tetapi sebenarnya ia adalah permulaan penting untuk bina tabungan yang lebih kukuh dan tahan lama. Nak mula menabung emas di Public Gold, saya sedia membimbing anda sebaiknya. Untuk bermula, anda boleh rujuk link di bio saya untuk daftar akaun Public Gold anda secara percuma.